Harga emas yang tinggi ni, ada ke orang beli emas 1 kilo? Ya, sudah tentu ada tuan-puan. Mereka beli emas 1 kilo macam beli sayur. Mereka bergolongan berduit. Jadi mereka mencari tempat yang bagus untuk melabur duit yang banyak. Mereka bukan membeli emas sebagai simpanan semata-mata tuan-puan. Mereka target nak memaksimumkan keuntungan ringgit mereka. Memandangkan emas dalam tren menaik dari tahun 2018 sehingga sekarang, maka pelaburan emas adalah salah satu pelaburan yang bijak. Ini adalah kerana yang pertama sekali tuan-puan, tren harga emas menaik memudahkan dapat untung. Yang kedua tuan-puan, kecairan emas adalah tinggi. Ia mudah untuk dijual balik. Yang ketiga, ianya adalah patuh syariah sebab mereka beli emas dapat fizikal. Jadi Kak Wan nak cerita sikit tentang pelabur emas. Definisi pelabur emas adalah orang yang membeli emas untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Mereka mahu melihat keuntungan dalam bentuk ringgit. Mereka melihat emas ni hanyalah satu instrumen pelaburan sahaja. Sama ada ASB, Tamu Haji, Unit Trust, saham dan hartanah, mereka aktif membuat pembandingan di antara pelaburan-pelaburan tersebut. Mereka akan pilih yang boleh untung dengan risiko yang mereka sanggup tanggung. Pelabur emas tu tuan, dia ada exit plan diorang. Mereka menjual emas ni balik apabila ianya telah mencapai target keuntungan yang dikendaki. Contohnya, beli emas 1 juta ringgit dan jual pada harga 1.2 juta, untung 200,000. Sekian, itu game pelabur emas. Bila harga turun, mereka beli balik. Bila harga naik, mereka akan jual. Cara utama untuk anda menjadi pelabur emas yang baik adalah sekurang-kurangnya, tuan-puan perlu menguasai analisis teknikal harga emas untuk tahu harga support, resistance dan momentum. Harga emas 1 kilo hari ini adalah sekitar RM460,000. Jom, siapa yang nak grab boleh klik link bio saya. InsyaAllah saya akan bimbing sebaiknya. Emas, pasport kekayaan kita semua.